Assalamualaikum. Kembali lagi kepada channel saya dalam episod kali ini, iaitu episod 6. Sebelum saya sebutkan episod itu, jangan lupa untuk korang yang menonton video ini boleh tekan bahagian subscribe ada pada platform tersebut. Apa saya suruh tekan subscribe? Sebab subscribe itu percuma. Semua boleh tekan tanpa perlu bayar. Pastikan tekan ya. Okey, sekarang kita mula pada episod kita kali ini, episod 6, yang bertajuk berapa kos dan servis motor. Pada video sebelumnya saya buat mengenai cerita dalam episod 5, saya ada membahaskan tentang duit minyak. Berapa banyak duit nak kena guna untuk isi minyak, kalau tak silap saya. Okey, apa-apa pun saya akan bahaskan sekarang juga episod 6. Macam mana saya menjaga ataupun membalancekan duit saya yang saya dapat daripada kerja ni untuk jaga minyak. Isi berapa kali sehari, isi berapa kali 2 hari. Itu saya akan cerita untuk seterusnya. Tanpa membuang masa, jom kita mula. Okey, dalam kos minyak ni kita kena tahu macam mana kita nak jaga dengan sebaik mungkin. Maksudnya, macam mana kita bawa rider satu hari, macam mana kita nak balancekan dari pagi sampai ke petang, macam mana kita nak ukur timing nak menjaga minyak itu. Seperti contoh, saya bawa cedok daripada pagi sampai ke tengah hari dalam pukul 2 lepas Zohor. Contohnya pagi tu saya buat pukul 8 sampai pukul 2. Anggaran tu semua dalam 7 jam. Untuk cara saya faham macam mana nak jaga minyak, dengan cara saya praktik setiap hari. Saya bawa kerja rider ni setiap hari sampai saya dah faham dah motor saya ni macam mana tahap habis minyak itu. Okey, kiranya contoh macam saya bawa dalam anggaran 5 ke 6 jam. Bila saya tengok tangki minyak saya dalam keadaan setengah ataupun suku nak habis, saya akan buat kira-kira dalam berapa jam kemudian tu, dalam 8 ke 9 jam tu motor saya akan totally habis minyak. Tapi dalam waktu 9 jam tu saya tak jumpa petrol, mana-mana petrol nak isi minyak, saya akan kurangkan laju. Bawalah dalam 40 ke 20. Untuk apa saya buat yang tu? Untuk elak daripada kena towing sendiri. Dalam episod sebelumnya saya ada cerita minyak ni semua makan mahal, makan modal. Zaman sekarang punya minyak cepat turun. Lepas tu guna subsidi, tu pun sakit kepala nak fikir. Tapi dengan cara saya buat cedok ni, saya kumpulkan dalam 70 ke 81 hari dan saya balancekan duit minyak antara RM5 ke RM4 campur subsidi. Lepas tu balance tu saya simpan. Sebab balance yang saya dapat tu saya boleh guna untuk esok. Begitulah cerita dia. Okey, sekarang dah habis kat minyak. Sekarang kita nak cerita pasal servis minyak motor, iaitu servis motor. Tukar minyak hitam, tukar rantai, minyak rantai, tukar tayar, tengok tayar botak ke tayar. Tapi untuk situasi saya ni, saya tengok pada minyak hitam. Sebab yang lain tu saya boleh jaga sendiri, so saya boleh handle lah mana yang boleh jaga. Sebab nak tukar minyak hitam sendiri, saya pun bukan tak pandai sangat. Kalau buat sikit, kalau nak buat nanti habis masa lama, nanti susah lah nak fikir tu, nak tukar ni, nak buka oil drain lagi. Lepas tu nak tunggu minyak tu turun betul-betul, nak pastikan keluar minyak sisi-sisi dalam tu. Lepas tu kena goncang-goncang motor tu. Boleh buat tapi malas, nak mudah hantar bengkel. Lepas tu nak tukar minyak hitam tu, saya selalu buat 2 minggu sekali. Paling lama pun sebulan ataupun 2 bulan sekali. Itu paling teruk paling jahanam nak motor nak hancur Tapi tu dulu sebab tentu dulu malas nak fikir, tentu asal guna motor je. Sampai satu tahap motor saya dah stroke ke apa, tak boleh nak gerak. Sebab minyak hitam kering. Degil lah tak nak tukar 2 minggu sekali, seminggu sekali. Parah kalau tukar sebulan sekali, 2 bulan sekali. Memang kena tukar lah minyak hitam ni. Sebab kalau tak kena overhaul, nanti parah jugalah duit nak kena keluar. Beribu tu nak tukar. Dan biarlah kalau nak tukar 2 minggu sekali keluar banyak duit, tapi asalkan jangan kena overhaul lah. Itu paling teruk kalau kena. Nak bawa ni jangan full throttle lah. Aku sarankan jangan full throttle, nanti dia menyebabkan enjin kau rosak. Sekali-sekala okey lah kalau nak full throttle, tapi kalau berkerap kau nak buat, makan modal lah motor tu. Sekali kalau blok dengan piston kau pecah, habis lah. Dan satu lagi nak cerita, kalau nak tukar minyak hitam tu, alang-alang tu flush sekali lah motor tu. Sebab motor kita kerap guna, setiap hari kita bawa cedok. Nanti kalau tak flush ataupun tak cuci bahagian minyak hitam tu, nanti tak tahulah, rosak lah bahagian blok. Awal-awal tak nampak, tapi bila dah lama dah kerap tukar minyak hitam, tak buat servis sikit-sikit, nanti mulalah nampak kesan motor kau tu rosak.
Okey, dan apa-apa pun tu je lah nak cerita, sebab tak banyak pun nak cerita sebenarnya. Kalau pasal tukar minyak hitam, jaga minyak, macam tu lah. Kau nak jaga minyak, kau kena tengok timing, 7 jam 8 jam. Kalau minyak kau punya meter minyak kau dah rendah, isilah minyak. Rasa dah lama sangat bawa motor, tak tukar minyak hitam, tukarlah. Modal berapa je, 30-40 cukup lah tukar. Bagi yang modi motor tu aku tak nak bahas dah. Aku nak bahas yang standard punya motor. Itu sajalah nak sampaikan. Tak ada apa-apa lagi nak sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan, boleh tanya di ruangan komen. Dan jangan lupa solat 5 waktu. Okey, yang mana yang tonton ni belum tekan channel subscribe ni, tolong tekan ya. Support pengusaha kecil. Tak mahal pun subscribe ni, sekadar free saja. Boleh tekan. Dengan tekan subscribe ni mungkin akan menjadikan saya lebih inspirasi untuk meneruskan pelbagai konten saya dan memantapkan video-video seterusnya. Apa-apa pun, terima kasih. Sekian, jumpa di next video akan datang. Salam, bye.